Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya nak panggil nama kau? Pok Med apa boleh berlaku. Abang Meh deh. Ya, Med ke. Abang Mehnya pertamanya saya nak tanya takat orang duk mari-mari ni gapo hok kira kejut ke orang kata kamu orang siapa begini mu. Ada rasa kejut ke jakod dah benda ni berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi untuk pengetahuan semua, jadi pada peka awalnya saya tak jangka lah orang sambutan ataupun kedatangan orang ni sebegini ramai. Tapi setelah masuk 2 hari tu, salah seorang ustaz ataupun tok guru ada bagi tahu saya, dia kata, Allah telah angkat anak demo ni melalui ayat Al-Quran. Jadi Tuhan nak tunjuk bahawa siapa saya ke Al-Quran, saya baca Al-Quran, dia akan Quran apa ke saya ke dia kata. Salah seorangnya anak saya ni dia kata dipilih bersama habis hayat dia dengan Al-Quran. Saya kata Masya Allah besarnya Al-Quran. Jadi bukan anak saya tu itu, tapi mukjizat Al-Quran Tuhan nak tunjuk bahawa besarnya lagi kalau saya tu Al-Quran atau kasih Al-Quran atas dunia dia ni dah Tuhan tunjuk kemuliaan orang pembaca Al-Quran ni. Benda ni tak sahur pun dia ke? Sebelum ni dia ni tak sahur, tak ada nama pun. Sekali Nali Syairah binti Azmatul lah nama dia. Tidak dikenali, cuma dikenali di sekolah saja. Di PKK pun ni dia sebagai insan biasalah. Insan kalau pergi kedai-kedai lah, pergi beli barang di rumah pun dia seperti manusia biasalah kehidupan dia. Cuma dia ni kehidupan dia tu banyak menghabiskan masa, kalau dia masa terluar dia baca Al-Quran. Maknanya sebelum tu nampak dah lah style dia tu dah. Maknanya suasana dia dengan Quran. Suasana dia tu daripada kecil lagi kita tengok. Saya cerita daripada awal ke Ustaz. Saya Ustaz daripada awal saya punya 5 orang anak. Okey. Isteri ngandung yang keempat tu saya kira masa tu saya tak tahu, tak belajar mendalam lagi berkenaan dengan agama. Okay. Bila masuk yang kelima, isteri saya mengandung. Sebab isteri saya kata, saya mengandung ni mungkin ni last dah dia kata. Mengandung ke Nali Syairah ni. Sebab dia kata saya minta izin dengan awak, saya nak mengandung ni sebab dia kata dia beranak memang ada masalah. Tiap kali nak beranak kena hospital ke, kena proses ke. Jadi saya lah dia rasa dia pun saya izin lah. Cuma saya bagi tahu ke dia, ya kalau awak nak itu kita lahirlah, kita biar tu biar anak berkualiti lah. Anak yang akan jadi orang-orang soleh dan solehah. Jadi saya kata duk dengar ustaz-ustaz duk cerita di masjid-masjid, dia kata kita cuba amalkan 2-3 surah ni untuk melahirkan anak kita ni yang akan apa? Menegakkan kali itu belajar cerdik, kanak-kanak yang berpengetahuan tinggi lah. Jadi di antara surah saya suruh dia amalkan, saya tak amal lah moga dia ngandung. Jadi saya suruh dia, kata saya pertama sekali surah Maryam. Okay. Yang kedua surah Yusuf, yang ketiga surah Nuh. Surah Nuh. Surah Nuh lah. 3 surah ni baca lagu mana? Surah Nuh ni baca amalan lah Ustaz. Masa tiap-tiap hari lah. Kalau ada masa dia ngaji tu bacalah, mana kita bacalah. Jadi saya suruh amal tu, saya cerita dia kalau nak anak comel Maryam, kalau buat apa kalau lelaki tu jadi Nabi Yusuf. Memang tak sama dah dengan Nabi. Tapi sekurang-kurangnya kalau lahirnya kalau taklah serupa dengan lain, mungkin ada mirip-mirip kau comel sikit. Dia perangai pun comel, lepas tegak untuk awak senang beranak amalkanlah surah Nuh kata. Nuh tu Nabi Nuh kan hidup dapur ikan, dia terlepas dapur ikan. Kau tina suga tahulah bila ngandung nak beranak seseorang ni memang cukup payah. Kalau boleh tu nak senang melahirkan anak, bila senang tu mana amalkanlah 3 perkara ni. Alhamdulillah. Dengan berkatnya mungkin dia duk ngaji, kita pun duk pergi masjid masa tu kita kuat dah sikit belajar ke apa. Gi dengar je ustaz, bukan kata gi belajar tu kita kena bawa kitab ke apa. Tapi 5 waktu tu saya pun wajib dah diri saya, bukan wajib, saya pun wajibkan diri saya supaya saya dapat
pergi ke masjid. Saya nak jaga itulah saya jaga dah kepribadian saya, cakap saya, makanan saya. Saya jaga dah. Maknanya start dengan kata anak hak yakinlah ini saya dah. Nali. Tiba-tiba ngandung 19 hari lahirlah kanak-kanak seorang perempuan. Ia dinamakan, saya namakan dia Noli Syairah. Asal beri nama tu sebab apa? Asal beri nama tu saya pilih-pilih tengok saya tak seglamour sepuluh orang nama-nama cuma saya orang kata apa Noli ni Nur tu cahaya. Cahaya Noli tu cahaya kegemilangan ataupun cahaya apa agak syairah ni apa? Suhu lah. Suhu, kemasyhuran. Jadi jauh sungguh tepat dengan nama dia setelah dia meninggal tinggalkan nama, tinggalkan itu. Jadi lahir dia bila masuk tadika ada tadika 4 tahun 5 tahun tu cara dia baca Iqra tu nampak apa luar biasa, cepat menghafal gapalah. Naiklah dia darjah 1 sama juga dia start ngaji mukaddas gapo habis darjah 3 habis sejah 5 tu dia jahannam tu dia habis dah surat besar. Jahannam dia habis dah surat besar. Sebab kita nak target kita bila kita nak pergi ke sekolah yang ada agama hafazan mesti kena pandai ada baca Quran besar. Jadi pilih, saya pilihlah pilihan pertama masa tu Imtiaz Besuk. Jadi di situlah saya pun hantar dia tingkatan 1. Di situlah dia ustaz-ustaz dia mengasahkan bakat dia gapo dia Quran dia. Jadi tingkatan 1 10 juzuk, tingkatan 2 20 dan tingkatan 3 30. Jadi dia tak ada tingkatan 3 2 setengah dia dah habis dah 30 hafazan. Jadi 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih. Lepas tu lepas hafazan tu lah dia telah tasmik dengan cikgu dia cikgu dia ustazah dia Furdah barulah dia tulis tahiri ni. Dia habis dulu. Dia kena habis dulu ustaz. Kalau tak habis dulu ustaz, jadi dia takut bodoh tak kena. Jadi dia bila dia tasmik dekat dia dengan ustazah dengan depan ni mana ustazah kata okey boleh dah awak dia dapat CJ daripada Jabat Yasin kerana bahawa budak ni memang apa ngaji dah. Dia pun boleh. Dalam kata 2 3 tu saya rasa lebih kurang 2 tahun dah dia siap benda tu sebab di samping tu dia pun dia dapat tu akademik dah. Bila tingkatan 4 dia dalam pengajian dia sekolah pun akan tinggal sikit Quran sebab dia nak tuju ke SPM pula sebab nak pergi ke akademik, nak pergi minta kerja, nak pergi masuk ustaz dan sebagainya ni you ke apa. Jadi masa tu anak saya bila result SPM, comel result SPM dia tapi minat dia kepada cikgu nak jadi guru. Jadi mintalah masuk IPG maktab. Tapi malangnya masa tu IPG cara interview live melalui telefon sebab hari tu musim Covid. Jadi gagal permohonan itu ke IPG. Saya kata dia saya panggil adik lah. Saya tak berbahasa Noli sebab dia bosu manja sikit. Dek kata dek kalau dia adik nak jadi cikgu adik kena masuk tatanan. Tatanan lah boleh kita nak pergi ke cikgu sebab tatanan lah kita boleh sebab kita nak pergi opsi. Lalu dia pun minta tatanan dengan kementerian. Dia pun saya kata adik pilihlah sekolah seniring ke sekolah mana-mana lah. Dia kata tak siap bahasa saya adik nak pilih sekolah buat aduk agama juga. Kita tak nampak lagi situ kan. Moga dia hidup. Lepas tu dia pilih sekolah agama Ma'arif Kapur Raja. Belajarlah dia sampai kata atas di situ. Lepas tu dia mohon pula opsi, interview opsi. Kebetulan saya pun dah memang berhajat dah saya nak bawa dia pergi umrah sebab saya kata nampak dah anak saya ni rasa payah nak boleh masuk you ke apa takut dah ke tak dah ke Yulai Saya bawa pergi umrah. Masa di umrah tu lah saya dia adik masa dia kat bos sekali adik doalah saya carilah tempat orang kata mustajab doa di Mutazil ustaz. Saya suruh dia berdoa. Pertama sekali adik kena doa nak supaya adik boleh masuk terpilih sebagai jadi cikgu di sekolah di opsi. Tahun saya gaji 2012 lepas 6 tahun baru saya pergi umrah pula 2013 2018 tiba-tiba duduk dalam masa tak ada siapa 2 hari saya rasa siapalah Rizak dia mak telefon Noli Syairah telah berjaya duduk ke opsi. Saya kata adik tengok mustajabnya doa kita di Kaabah Tuhan terima. Satu lepas tu kat semasa baru tu saya mungkin nilai plus balik
Dia metak nak jadi cikgu tu bukan cikgu bahasa. Cikgu yang akan mengajar pendidikan khas. Oh gitu. Cikgu yang mengajar pendidikan khas ni orang buta, orang tuli, orang bisu, tak, orang cacat, pekak. Jadi saya kata adik bapa tak minta jadi cikgu bahasa. Glamour kan. Cikgu BI, cikgu Mat, cikgu Inggeris. Saya kata gitulah. Orang lain kan saya dengar bila kita pergi jalan, anak saya jadi cikgu ni, pakar Mat, pakar BI. Kita pun nak juga anak punya pakar. Bodohnya saya ustaz. Tak. Jadi dia jawab anak ustaz. Dia kata abah, orang tak si abah benda-benda tu, abah nak tolong orang. Bila kita tu abah kita nak tolong susah. Sebab bila pendidikan kan memang susah. Orang susah belakalah. Orang buta abah boleh ngaji beri. Dia kata berapa dah. Sedangkan nak ngaji orang celik, orang tak singat, tak si ajar. Ni kita nak ajar buta supaya boleh ngaji Quran. Kata anak aku. Fikir situ dah. Fikir situ dah. Saya kata tak glamour dek, kata tukar dik tak si abah nak tu macam. Kita nak kau glamour macam. Saya bukan saya ni. Dia pun duduk bekas lagi nak tu. Dia pun pergilah. Dia opsi biasalah, dia opsi. Cumanya ustaz saya nak raya populariti dia kalau diimtiaz nama Noli Syairah daripada tingkatan 5 hingga tingkatan 1 hingga 5 seorang nama Noli Syairah. Orang lain nama No Syairah ke Syairah ke, tak ada Noli. Semua bila sebut kata Noli, cikgu akan tahu lalu. Jumpa dengan dia tak saya senyum. Dia manis senyum. Dia bila kata Noli, ustaz semua kata Haji Mai anak demo ni, demo pakai gapo. Kau tengok macam Noli. Jauh lagi senyum dah kita dah. Kelebihan dia. Tu Habib ada suka senyum kat orang. Suka senyum kat orang. Senyuman tu kan berkat juga kan ustaz. Pahala juga senyum kat orang. Jadi begitulah sehingga ke dia opsi balik nak raya mana nak raya haji apa biasa. Hari kami yang siapa di rumah jemaah raya. Tak ada perubahan, tak ada gapo ustaz. Dan duduk di rumah pun biasa. Tak ada perubahan biasa. Kalau di rumah tu dia, kalau saya nyapu dia serai bunga, kalau dia serai bunga saya nyapu gilih lah. Kadang-kadang saya dengan isteri serai tu dia duduk lipat kain. Dia seperti budak biasa. Cumanya bila ada masalah apa dia ngaji Quran. Lepas pada tu kalau nak ke mana dalam kereta dia bawa Quran. Quran tak besar, Quran dia bawa tu Quran kecil tu ustaz. Dia orang fazal dah kan ustaz. Cuma dia buka tu bukan kata ingat dia buka nak cerah lagi hati bagi saya lah. Kita sendiri tak nampak tulisan tapi dia bawa benda tu. Jadi tidak peliklah saya bila kata berlaku kemalangan tu dia peluk Quran sebab di rumah ni pun dia dah itu bersama Quran dah. Telefon kak ustaz dia ada 3 telefon sama ya. Sebab dia ada 3 telefon sini ni payah lain. Dia banyak nak pakai lain sebab dia lah ni belajar melalui telefon. Kadang-kadang bila tak ada lain dia terpaksa pergi alatan luar jauh ni nak belajar ni. Jadi kalau orang kata tak pakai telefon, tak pakai telefon. Masih ada telefon, masih ada laptop ni ada. Masa main-main, masa beriadah, masa berkelah, masa berkahwin sama. Tapi kewanitaan dia jaga. Sebab dia maksudnya aurat. Patut penting. Aurat. Dia duduk di rumah kan. Patut saya dengan isteri, dia boleh lanjar dah. Ustaz tahu lah lanjar maksud artinya buat aurat ni lanjar lah. Bukan lanjar bogey tu. Nah. Sebab saya masih guna lanjar tu. Ustaz tak ada lanjar. Jadi dia bila di rumah dia tak pakai lah telefon lah. Boleh pakai telefon sekat lah. Padahal aurat dia dengan mak pok tak ada aurat dah. Tapi sebab dia duduk biasa. Macam ustaz dia biasa dah pakai piyah atau pakai suka. Tak jalan tak sedap dah. Bukan nak tunjuk lebah. Bukan nak tunjuk orang. Dah kita dah kebiasaan. Apa saya duduk biasa pakai piyah tak sedap. Tinggal piyah nak pergi. Tak sedap rasanya. Dah kita duduk biasa pakai. Bukan nak nyuruh tak haji. Saya cakap saya tak saya orang panggil tak haji saya. Biarlah tak haji. Biar tu. Jadi dia begitulah. Kalau nak tubik jetih nak tubik mana sudah. Debak sampai bawah. Gani penuh. Stoking. Aurat lah. Dia jaga aurat. Lagi hak penting kalinya nasihat Haji Mai untuk ibu-ibu, ayah-ayah
ada juga untuk orang-orang muda. Nasihat saya lah. Sepatutnya ibu-ibu nasihat saya ni. Saya lebih muda sikit pada ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak sekalian, remaja-remaja sekarang. Saya nasihatkanlah, kalau mau ada ayah tu, kalau boleh, paksalah mula sekali muhasabah diri masing-masing dulu. Kalau buat ayah tu, paksa dulu. Dia ayah jadi contoh dan teladan pada anak. Janganlah kita suruh anak ngaji, kita tak ngaji. Ayah tu kalau boleh pun wajibkan 5 waktu sejid. Masjid, semaya di masjid. Orang tina dak apa dia tak wajib pergi sejid. Tapi orang lelaki pergi sejid. Lepas tu bila dah kita dah cukup belaka ilmu kita, senang kita nak ajar anak. Anak dengan sendiri akan nurut dah sebab dia tengok kepribadian kita. Ni kita nak ngajar anak kita sendiri. Suruh ngaji Quran kita dek sak rokok selai kaki pa. Nak suruh anak semaya kita orang duk ayat salah-salah kita duk rumah cawak gote. Duk koksi ikut tanah. Daklah kata bila sampai waktu semaya deh. Ajak dia pergi semaya. Bila dah kita ada semaya adalah tiap agama. Mudahlah kita nak masuk menerapkan benda-benda sani. Segi ngajar, segi ngaji, segi belajar. Al-Quran ni mak ayah-ayah memang payah, bukan mudah. Tapi kita kena istiqamah lah. Sampai bila kita malu. Kalau kita malu, kalau kita mati dalam tak belajar, berat kita. Kalau kita mati dalam belajar, biar abata apa ustaz dia. Orang kata kita mati dalam belajar. Contohnya kalau orang tu ngedung, ngedung. Tapi dia belajar dengan orang tak ngedung, tak belajar. Tak boleh buat tu imam. Lebih tu imam ngedung tu lagi. Sebab tu imam ngedung tu belajar. Sebab tu kau nak ustaz. Saya dengar ustaz mengajar ni rajak bukan ustaz juga, ustaz lebih hari. Nak urus ayat-ayat saya tak reti nak suruh. Jadi nak rayaknya saya suruhlah kepada adik mak-mak sekarang. Dah sekarang kita tengok dah ibrah Quran, mukjizat Al-Quran. Nak besarnya Al-Quran, mukjizat Al-Quran sehingga dia dapat manggil seluruh persoalan. Seluruh Malaysia dah. Cuma tinggal Sabah lagi. Sabah dia minta kebenaran. Saya naik bulan nak mari sore. Cuma saya benar dia sore. Dan saya tutup masa tu. Saya kata tak apa, awak sore boleh mari. Cuma awak mari masuk pintu belakang ataupun awak di airport, awak telefon saya. Saya benar awak sore. Soalan saya tak nak terima dah. 2 sampai 5. Jadi duduk 5 kali. Dia kata dia beli tiket dah. Jadi bila kita ada Quran ni serba mudah. Contohnya Noli dah. Noli dah abang dia Najmuddin tu. Dia minta benda kok sekolah kok nak benda kerja. Cukup mudah. Lalu dia mudah. Tuhan dah jaga dah. Orang mulia Quran ni Tuhan akan jaga. Pak payahnya kita ni hati kita kerah. Nak tunjuk kerah kita, nak tunjuk hebat kita, nak lawan kuasa Allah, nak lawan hak benda Allah tebik dah. Cubalah balik ni kalau ada tak ngaji, cubalah ngaji. Buat awak malu. Tak lama kita dah kubur tak nak jawab tu aku malu tu ya Allah tu aku nak ngaji. Pas betul gali. Sehari akhirat 1000 tahun atas dunia. Toleh rusuk lagi kacik takut macam kita dengar ayat-ayat gitu Allah pada aku semaya 40 tahun jadi kedok tahu. Jadi saya suruhlah sekali lagi warga Masjid Al-Mukhlisi ni dengan bimbingan Ustaz ada ni. Ustaz saya rasa Ustaz ni saya tengok pun muka baik. Ustaz baik ngajar ni. Belajarlah dengan Ustaz. Belajarlah dengan Ustaz. Ambil Quran senyap-senyap pergi jumpa Ustaz. Saya nak baca, saya nak betul. Jadi itu sajalah saya rasa setakat ni Ustaz. Boleh Ustaz nak tanya lagi boleh Ustaz? Ya, tutup dah.